Okey, aku jalan-jalan seorang-seorang dekat tempat hobi. Tengok ni. Tantada. Main kau. Ni kita cari hobi. Ada ke hobi ni? Ni. Hobbit Putrajaya. Ni. Tada. Pentas. Dia dah sampai tempat rumah hobi. Ini rumah dia. Kalau ada orang tidak. Bilbo banget dengan Frodo banget. Inilah dia Hobbiton Putrajaya. Ini ada Joan ke? Ada ni. Ada ni. Tada. Kita dekat sini dah beberapa minit dia tak jumpa Hobbit. Hobbit ni dah tinggalkan tempat ni sebab cuaca panas. Cuaca panas jadi dia pun lari dari tempat ni. Dia dah ketuk pintu tadi tak ada siapa keluar. Maksudnya dia dah tinggalkan kampung ni lah. Mungkin dia tengah pergi hantar cincin. Jadi kita kena gerak lah daripada kampung Hobbit.